Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan belajar tentang sistem respirasi bagi manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Mari kita mulakan pemerhatian. Cikgu, mengapa belon mengembang apabila cikgu menarik pemegang belja? Model ini seperti paru-paru kita, Faris. Apabila ruang bertambah, maka tekanan akan berkurang disebabkan oleh udara masuk. Ini membawa maksud apabila kita menarik nafas, paru-paru akan mengembang kerana dipenuhi oleh udara. Faham, cikgu. Begitu sebaliknya. Apabila kita menghembus nafas, paru-paru akan menguncuk kerana mengeluarkan gas. Betul ke, cikgu? Ya, tepat sekali, Faris. Sekarang, mari kita lihat bagaimana respirasi berlaku dalam haiwan. Ini adalah seekor katak. Bagaimana katak bernafas dan apakah pemerhatian berdasarkan katak di dalam balang tersebut, Aina? Katak bernafas secara berganda iaitu melalui kulit dan paru-paru. Pemerhatian yang boleh dilakukan adalah perut katak kelihatan mengembang dan mengempis. Tepat sekali, Aina. Apa yang kita boleh simpulkan adalah katak bernafas melalui kulit dan paru-paru mereka. Mereka memerlukan persekitaran yang lembab untuk memastikan kulit mereka boleh menyerap oksigen dengan baik. Cikgu Iman meletakkan tumbuhan di dalam balang kaca bersama lampu di dalamnya sebagai sumber cahaya. Mereka menunggu 15 minit untuk pemerhatian. Mengapa di dalam balang kaca terdapat titisan embun, cikgu? Itu adalah wap air Daniel. Pokok bernafas dengan cara menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Faham, cikgu. Jadinya, tumbuhan juga memerlukan oksigen semasa respirasi. Benar, Daniel. Tumbuhan mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen melalui proses yang dipanggil fotosintesis. Ini adalah cara tumbuhan membantu mengekalkan keseimbangan gas dalam atmosfera kita. Jadi murid-murid, kita telah belajar bagaimana respirasi berlaku dalam manusia, haiwan dan tumbuhan. Setiap satu mempunyai cara yang unik untuk menyedut oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ilham, apakah kesimpulan yang dapat kita simpulkan? Setiap organisma di bumi mempunyai sistem respirasi. Sebagai contohnya, manusia dan beberapa haiwan yang bernafas mempunyai peparu. Tumbuhan juga bernafas tetapi melalui proses yang berbeza. Benar, Ilham. Respirasi adalah proses penting yang berlaku pada semua makhluk hidup. Proses ini dapat mengekalkan tenaga untuk kekal hidup dan berfungsi. Itu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih semua.